Bagi memastikan keselamatan penduduk, Gabungan Persatuan Penduduk Bandar Tasik Puteri dengan kerjasama beberapa pegawai kanan polis yang tinggal di Bandar Tasik Puteri yang diketuai oleh Datuk Rashid Harun akan mengadakan majlis komuniti penduduk bersama Ketua Polis Daerah Gombak. Program tersebut dijangka diadakan pada 10 Mac 2012 di Padang Blok 16 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Datuk Rashid berkata sebagai pegawai kanan polis yang juga tinggal di kawasan ini menjadi tanggungjawabnya memastikan keselamatan penduduk kawasan Bandar Tasik Puteri ini. Langkah pertama akan mengadakan program komuniti penduduk bersama Ketua Polis Daerah Gombak bagi mendapatkan tindak balas dan persefahaman di antara penduduk dan polis. Dalam pertemuan pertama di rumah Datuk Rashid Harun malam tadi, lebih 50 wakil blok Persatuan Penduduk hadir bagi membincang program pada hari tersebut. Kesemua yang hadir memberi pendapat masing-masing dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Rashid yang bertindak serta bersusah payah untuk mengadakan majlis komuniti penduduk bersama polis. Pada hari tersebut, kesemua yang hadir boleh menyuarakan permasalahan keselamatan kepada pegawai polis yang bertugas dan beberapa acara akan diadakan. Datuk Rashid meminta penduduk di Bandar Tasik Puteri hadir untuk menyertai majlis ini untuk kebaikan bersama. SOL adalah produk untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan mengekalkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.